Ini 5 sebab kenapa Honor Magic V6 adalah foldable phone paling OP setakat ni. Perkara best yang pertama, Magic V6 ni memang betul-betul nipis dan juga ringan. Phone ni hanya setebal 8.75mm saja kalau korang lipat, dan kalau korang buka, dia jadi 4mm. Memang betul-betul nipis. Dan berat Magic V6 ni hanya 219 gram sahaja. Dengan design dia yang nipis dan juga ringan, phone ni memang selesa bila korang pegang. Lepas tu mudah nak simpan dalam poket. Dan paling best, phone ni memang sedap bila pakai. Perkara best yang kedua, skrin dekat Magic V6 ni memang betul-betul cantik dan juga vibrant. Skrin luar dia bersaiz 6.52 inci dan skrin dalam ataupun skrin utama dia bersaiz 7.95 inci, dan kedua-dua skrin ni support refresh rate sehingga 120Hz. Lepas tu skrin dia ni support nit brightness sehingga 6000 nits. Untuk pengguna luar memang tak ada masalah. Dengan skrin yang cantik, vibrant dan juga besar, Magic V6 ni offer experience cukup baik untuk korang tengok video, buat kerja, baca dokumen, buat multitasking dan sebagainya. Perkara best yang ketiga, Magic V6 ni ada specs yang betul-betul powerful. Guna chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang digabungkan dengan 16GB RAM dan storage sampai 512GB. Jadi untuk penggunaan macam gaming ke, multitasking ke, atau buat kerja-kerja harian, Magic V6 ni memang boleh layan tanpa sebarang masalah. Perkara best yang keempat, Magic V6 ni ada kapasiti bateri yang besar. Walaupun guna rekat yang nipis dan juga ringan, bateri dekat phone ni adalah 6660 mAh. Support pula fast charging 80W wired dan juga 66W wireless charging. Jadi phone ni memang betul-betul komplit sebab ada bateri yang besar dan juga support fast charging yang laju. Perkara best yang kelima, Magic V6 ni ada setup kamera standing flagship sebab phone ni guna 3 kamera belakang dengan sensor utama dia 50MP, kamera kedua 60MP periscope telephoto, dan kamera ketiga merupakan ultrawide 50MP. Jadi setup kamera dekat Magic V6 ni boleh dikatakan cukup fleksibel dan juga cukup lengkap, sesuai untuk digunakan pada pelbagai keadaan. Jadi itu dia 5 perkara best pasal Honor Magic V6. Model ni mungkin boleh dikatakan foldable phone yang paling menarik ada dekat pasaran setakat ni. Kalau dekat Malaysia, harga jualan phone ni bermula pada RM7,700, dan macam biasa, kalau korang pandai cari, mungkin korang boleh dapat harga yang lebih murah. Aku nak tanya, korang rasa Honor Magic V6 ni layak ke digelar sebagai foldable phone terbaik untuk tahun 2026? Cuba komen dekat bawah.